belakang sangat tu dia nenek. Oh. Ni terlagat kan? Hai, kita orang dah sampai dekat so kita orang tunggu masa untuk naik atas. Okay. Tinggal. Cik cakap sesuatu. Dia ada TV. Oh, projektor. Ada projektor dalam ni. Tekan skrin ni, betul ke? Kai. Buka. Dia macam cempaka. Oh, betul lah. Ni tingkat 3 lah. Tadi nampak abang masuk tu. Tangga. Oh. Dah masuk dah kan? Oh. Ya, kejap. Kalau pintu. Telefon driver. Hai. Itu saja. Meja VIP. Pesona cinta, hadirin yang dimuliakan, moleklah adat sentiasa dipegang, susul budaya orang Melayu. Terima kasih hadir dan datang kepada tetamu kami mengalu. Selamat datang ke Majlis Raikan Cinta antara Nur Syafiqah binti Syahrum dan pasangan pilihan hatinya Muhammad Zaidi dan Zainal. Kami dari pasukan Asyana dan Mabani. Hai guys. Ni lupa pula kan ni panggil. Ha? Nadira. Ni Nadira. Ni sistem ke? Nak tangkap gambar betul? Oh, kan? Dia macam yes. Itulah sebab ni aku suka masuk. Adik dengan batu. Kayu, adik. Sekejap. Usul masuk terus kayu. Usul masuk terus snack. Usul ni. Adik depan adik. Okay, it's your turn. Ada di Tante nak tangkap gambar seorang. Sekejap dia
Pasti cepat. Mai. Apa ni? Selamat pengantin baru. Selamat. Spiderman. Nak tambah ke? Okay. Dia duduk. Ada nak tampal juga ke? Tidak. Tampal. Media abang tu nak tulis dengar nanti. Okay. Selamat pengantin baru. A few moments later. Okay. Apa tu? Mantap. Dah jom. Jom makan. Dia tarik. Oh ni. Nak kek. Oh lari. Ya ke? Cuma yang pendek. Mohon hadirin sekalian melihat pandangan ke pintu utama. Dengan segala hormatnya, majlis mempersilakan. وسلم وزد وأدم وأنعم وتفضل وبارك. Langkah berdua penuh harapan, senyuman manis terukir indah, berseri wajah ke pelaminan, mengukir cinta hingga ke jannah. Hadirin sekalian, saksikanlah pasangan Raja Sari mara ke singgasana pelaminan.
Para tamu yang dirahmati Allah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini menjadi saksi penyatuan dua hati. Hari ini menjadi kisah berdua ikatan dua jiwa keluarga pengantin perempuan menyatuni kehadiran kedua-dua belah pihak tetamu-tetamu sekalian ke dewan yang sebut indah ini. Hadirin sekalian, suka bermakna iaitu upacara saya mestu. Saat ini kita akan berikan ruang kepada Syafiqah dan juga Sairik untuk memohon restu dan doa daripada ayahanda dan bonda tercinta. Kakak, hari ini kakak melangkah ke satu fasa baru dalam hidup, membina rumah tangga, memerlukan kehidupan bersama insan belah hati, Zari Daiman. Sebagai satu-satunya kakak saya, kakak bukan sekadar seorang abang atau kakak biasa, tapi kakak adalah sebahagian dari jiwa saya, tempat saya berpaut selepas kehilangan ibu. Sejak pemutihan ibu, kakak telah menjadi sinar kekuatan dalam hidup saya. Kakak lindungi saya, membimbing saya dan tak pernah jemu jadi penyokong yang paling setia. Terima kasih Kak, terima kasih sebab jadi tempat saya bergantung saat dunia terasa sunyi. Hari ini saya lepaskan kakak bukan dengan kesedihan tapi dengan doa dan harapan. Semoga rumah tangga kakak diberkati Allah, penuh dengan kasih sayang, sabar dan bahagia yang tak putus. Semoga pasangan kakak menyayangi kakak seikhlas hati seperti mana saya menyayangi kakak sejak dulu. Walau lepas ini kakak akan hidup bersama orang lain, jangan lupa kakak tetap kakak saya selamanya. Tak akan ada yang boleh gantikan tempat kakak dalam hidup dan hati saya. Saya bangga jadi adik kepada wanita sekuat dan sebaik kakak. Selamat pengantin baru kak, semoga cinta yang dibina berkelanjutan hingga ke zaman. Dan Al-Fatihah kepada ibu saya. Dan sepatutnya hari ini aku dah berucap. Okay, terima kasih semua.
dah balik dah. Bye. Bye bang. Ha? Dah foto dulu dah. Okay, bye. Okay, bye. Saya tinggal satu orang kat sini sebab mata berat. Mata berat, tak boleh naik ni. Hi guys, welcome to Kasih Erika Part 2, di mana saya masih tidak tidur lagi. Sekarang ni pukul 3, almost 4 AM. Saya tidak tidur. Semua orang dah tidur kecuali saya. By the way, ni baju untuk esok guys. Tu abaikan baju tu baju abang saya, dia tak ambil lagi. Ni baju saya, baju nenek saya, ni baju mak saya. Baju ayah saya kat dalam almari sebab baju yang lain ni semua panjang, so tak boleh masuk dalam almari. So kita orang punya team colour team baby blue. So itulah, tapi baby blue kita orang lain-lain, nampak? Macam Mak Erin macam gelap sikit, Nenek Erin punya cerah sikit, Erin punya macam sedang-sedang macam tu. Macam lantak janji baby blue. Esok Erin ada hire Mua. Mua tu pun kawan Erin juga. So dia akan datang awal pagi, and then dia akan make up Mak Erin dulu. Dia akan make up Mak Erin dulu. Lepas tu dia akan make up Erin pula. Macam tu lah, sebab Mak Erin kena pergi awal. Sebab dia orang nak goodies. Sebab malam tadi kita orang hantar goodies dan hantar apa nama? Goodies je kan. Goodies memang makanan yang dalam paket tu je. So hari ni kita orang just datang sana, and then kita orang kemas-kemas macam tu lah. And pagi ni pukul 10, insyaAllah kita orang akan buat doa selamat. Tapi Erin harap Erin dapat sampai pukul 10, atau sebelum pukul 10. Sebab Erin pun tak pasti Erin punya makeup siap pukul berapa. Sebab 2 orang makeup kan. By the way, kalau korang nak makeup, korang boleh pergi IG. Nanti Erin akan tunjuk, Erin akan bagi link kat bawah kalau korang berminat nak tengok, berminat nak hire makeup dia. Sepatutnya nak buat proses sebelum wedding Abang Erin, tapi kita orang semua busy, so Erin tak sempat nak record. So Erin dapat record time sanding je lah, time majlis je lah. So tu pun Erin pun tak sure Erin dapat record banyak mana. Sebab takut kita busy pula nak rayan tetamu semua kan. So Erin ikut je lah apa yang Erin sempat. Welcome back to my channel. Tengok makeup Arina ini. Ni makeup dah oleh my friend. Senang kelang kabut. Tengoklah Erin punya siapan yang kelang kabut. Guys, saya dah tukar style tudung lain pula. Sebab tadi tudung macam tak kena. So Erin dah sampai day 1. So Erin nak sambung buat kerja pula. Makeup Erin agak bercapuk, maybe sebab Erin peluh. Kawan Erin dah makeup cantik lah, tapi jadi berpeluh pula, jadi bercapuk. Tapi okey lah, kita sambung bye bye. Rumah suami mari pikiran alamat datang kami bisa sama datang. Kenapa? Popcorn kotak je. Sini 2 kotak. Ada lagi banyak, and satu lagi kotak. Yang lain semua dah letak bunga. And then itu je lah kerja ni. And then nanti akan tetamu VIP datang, dia akan bagi kat diorang. So ni keadaan majlis. Kat sana ada lagi. Kat sini ada mihon soup. Ni penjaga mihon soup dia. Oh gitu.
Semua single lagi ke? Seorang tak single, seorang tak. Okay, ni laksa, ni penjaga laksa dia. Sama. Oh, dua shift. Ini cendol. Ini penjaga cendol dia. Ada aiskrim. Ni makanan. Ada nasi dan hai. Baru sampai ke? Makan. Ayam masak merah. Oh, ni ada ulam. So, air sirap dengan litak. Dessert. Kuih yang ada itu pelamin dia. Ini ada kek dia. Ini kek. Ini pelamin. Ada bunga telur. Saya buat sendiri. Nak tunjuk tak? Mana? Flower pie. So ni punya entrance dia. Tempat makan pengantin, makan beradab. Ni belum apa-apa, makan aiskrim. Ya. Ni goodies dia. Ni ada tukang bagi goodies. Sekarang aku makan semua. Dah habiskan. Dia dalam dia. Review sikit. Zairik dan Syafiqah, guys. Ni pengantin dia, guys. Sekejap lagi ada kompang. Oh, muka sendiri tak record. Oh, muka sendiri? Alamak. Jangan record muka saya. Kat sini. Adik lain. Oh lah. Adik tetamu. Sampai Kita dah sampai. dengan pasukan kompang daripada kompang yang masuk mempelai yang dilahirkan Muhammad Zaid bin Zainal bersama pilihan hati Nur Syafiqah binti Syahrul masuk ke dewan.
Alhamdulillah, terima kasih kepada semua tetamu yang sudi datang pada hari ini. Bagi laluan sikit abang. Pasangan kita seadanya, kekurangan ke kelebihan ke. Okey, kita nak bagi potong kek dulu. Zarif potong yang kecil sikit. Yang besar-besar. Macam tu. Bagi saya sedul, Zarif suap dulu. Macam tu kan. Sudah. Okey, kita buka. Yang penting Cik Rosnah cakap, Cik Zainal cakap, kita nak bagi jamu makan pada tetamu ni sampai banyak. Itu. Kamera popular. Hai. Hai. Jumpa lagi. Part 2. Hai. Tuh, bye. Bye bang. Bye bang Akak Pika. Bye. Jom. Jom turun. Oh, nenek. Nenek. Jom. Oh, sudah. Apa tu? Macam mana boleh patah? Oh, yang akan patah. Okey, start. Sorry guys, saya terlalu busy sampai lupa nak buat vlog guys. Yang muda-muda. Lepas ni nak bergambar asing-asing pun boleh lagi, jangan ke mana-mana. Dia duduk relax. Nak selfie ke apa ke lepas ni kita bagi ruang. Delisha, look here. Kita bagi dan tadi sebelah perempuan ni hari ni sebab space kita tak cukup, ramai sangat. Ni makcik bawang. Makcik bawang. Dan yang kiri yang duduk tepi dan juga duduk depan. Makcik jawang sebelah ni. Tapi semua tema Makcik bawang semakin cendol. Okey, tengok kamera. Kat mana kamera dia? Aku rakam je lah apa yang aku dapat. Penuh gegaran ni. Daya. Hai. Dia tak bermata gitu. Daya. Kita main terkuat. Tak apa, viewer tak tahu apa terjadi sekarang ni. Explainkan ke apa dia dah buat Nanti ke chapter 2. Chapter 2 guys. Follow and subscribe dulu. Private version. Chapter 2 kan wedding siapa kita dah buat lagi. Wedding dia ni aku ni Sabtu Ahad. Tapi tak tahu tak bila. Itu je. Allah. Tapi tak tahu bila. Hujung tahun. Hujung tahun guys, hujung tahun. Hujung tahun Bila? Hujung tahun ni insya-Allah. Amin. Meledak, amin. Dah terkesium dah tu. Guys, majlis dah tak ramai orang dah kosong. Dah kosong. Hari ni pula sekarang saya boleh rehat dengan aman. Sekejap saya nak tunjuk tukang makeup saya sekejap ni tunjuk muka sikit. Ni lah tukang makeup saya. Ramai orang puji cantik hari ni. Ya. Ya. Terima kasih lah. Baik, okey. Baiklah Anis. InsyaAllah repeat order. Repeat order Saya makan. Mak you okey tak? Mak you punya makeup okey? Okey.
Dah macam tak kenal lah siapa ni. Masing-masing mengumpat tu. Masing-masing mengumpat tu. Apa jadi ni? Kecap. Inilah budak-budak sekolah zaman sekarang. Zaman dulu. Sama je kat talian. Sebelum datang orang ni kata, "Oi, aku tak kenal ni semana, aku diam." Lepas tu kita cakap, "Oh." Aduh. Lel. Kelakar. Tengok. Aku nak adik dia. Ni ada bukti. Dia orang tak, macam ni, tak. Macam dia keluar. Tapi aku tak expect. Dia berbeza. Macam ni je. Itu tak keluar. Tengok. Tak weh. Perbuatan anda selalu akan dirakam. Tolong jangan rakam. Jangan rakam. Tak, macam ni. Terkejut aku terkejut. Mana ni? Ada sambung mata orang nampak. Ni pun sama. Aku sekarang ni circle lain. Sungai Besi, Sungai Balak, Sungai Sekaman. Ni dah duduk rapat. Sekarang ni circle sana, circle sini bergabung. Tapi circle ni pun nak join. Dan ucapan terima kasih yang tulus ikhlas Tempat lipstick lu daripada Raja Sehari dan ahli keluarga buat semua atas kesediaan hati dan memeriahkan lagi majlis persandingan pada hari ini. Tanam langguna, tumbuh kelapa, terbit bunga, pucuknya mati, budi semua tak kami lupa. Ada orang ni buat majlis macam majlis sendiri. Kata kita orang datang lambat sebenarnya. Faham. Tahniah. Bergerak je. Aku nak lambat aku je lari. Aku nak lambat. Oh, kau menunggu ke? Aku fikir kau tengah hantar, ya Allah. Dia macam lepak atas pelamin. Lepak dia kat bawah tak? Lepak kat bawah tak? Lepak kat pelamin. Yes. Awesome. Lepak kat pelamin, guys. Kau hantar semua je? Semua hantar semua je. Lepak kat pelamin, guys. Boleh. Kita sekarang lepak kat pelamin. Lepak kat pelamin. Pelangi? Pelakon. Apa yang salah? Semua nak balik dah. Bye dah. Bye. Weh, coklat kau jatuh. Nak buang. Main bagi aku. Macam nak balik. Jatuh. Astaghfirullahalazim, weh. Weh, coklat kau jatuh lagi. Sekejap kau ambil lagi. Nah. Jadi yang jatuh lagi. Kau tak boleh jemput orang. Bye. Aku ada bukti coklat jatuh. Bye. Thank you datang. Bye. Dadah. Thank you datang. Bye. Bulan depan Zairin pula. Bulan depan Tila. Bye. Bye. Nak ikut. Bye. Hidayah bagi ni tadi. Nak balik dah. Tak boleh. Mana Old Town? Nak coklat? Mana kopi? Kopi? Ini kopi kan. Kopi? Oh, kopi apa pula? Kau nak ambil coklat belum? Dah. Dah, saya dah makan. Nak kita coklat. Coklat. Dia ada. Adik saya bangga macam 5XL ni. Alhamdulillah, selesai. Okey. Dah tutup dah. Mai. Hang ni loh. Mai lah. Mai, kulaan. Ramai-ramai. Buruk sangat macam ni.